Takkan aku kalah dengan Lucy Rari kan? Bos kau ni tak boleh pakai lah. OPT tukar bos baru lah. Tadi aku macam main seorang. Kali ni punya collection kita buat racing kan. Ajak member kita race go-kart. Pasal ramai agak member bakar-bakar Kita nak ada gathering tu kawan-kawan. Lepak sama-sama, rasa main go-kart sama-sama. Dia sampai-sampai kau tahu, dia terus ajak bet dengan aku. Pasal aku boleh makan tau dia ni. First, diorang sampai, kita terus gaming helmet, siap-siap apa semua. Yang penting safety first lah. Kau menang. Kau rasa sebab aku pegang gambler GoPro, mesti aku menang punya. Pastilah saya single lah. Tak ada beban, tak ada komitmen, kita duduk ringan. Nama aku Lucid Rari, Rari, Lucid Rari, my bro. Kaki air dalam menggeram. Kita start dengan practice yang agak intense juga. Diorang ni tak kira practice ke, qualify ke, Grand Prix lagi. Semua nak bersepak, semua nak berpusing kan. Starting masa practice tu, okay lah. Aku buat mistake masa dekat awal-awal kan. So aku rasa macam okay boleh gini, biasa lah kan, practice. Ada silap-silap lah. So try bawa, aku rasa macam aku boleh makan dia. Tengok nama kau, nombor 2 tak? Nombor 2 tak? Siapa? Tunggu lah tu, Putra. Aku mark dia. So tadi kita dah buat trial, kereta semua okey, and now second session kita akan qualify. So kita nak tengok siapa yang akan duduk dekat depan, siapa yang akan duduk dekat belakang. Tapi gua akan tetap mark nombor 20 Masa qualify pun aku bottom 3. Aku cakap pahal aku tak power sangat ni. Tapi still ada feeling yang macam aku boleh, aku percaya pada diri sendiri. Tapi Fat, aku tak boleh cakap apa lah. Practice dia santai. Aku rasa bawah top 3 kot. Masa qualify tahun tu nombor 1. Kita tengok Max kalau boleh keep up lagi dengan position P1. Susah nak cakap. Humble lah, dah penat, dah penat. Dah penat. Kita tengok siapa QR siapa. Masuklah pergi ke race. Aku dengan dia tak ada jauh sangat. Di depan aku satu row kan. Starting tu aku dah overlap memang tak dapat aku nak makan dia ni. Dia kena bayar aku. Dia kena bayar aku. Gaya lebih. Tak boleh pakai lah, bos kau ni tak boleh pakai lah. OPT tukar bos baru lah, kasih Olis. Fat, bila qualify dah nombor 1, Grand Prix mestilah nombor 1. Orang nak kejar dia tu, lagi banyak lap, lagi laju. So macam no mistake lah dia. Dia macam dia main seorang tu. So inilah dia, kita punya champion hari ni P1 baby. Kau memang power tu, kau memang driver yang terhandal tu. Aku semasa demam, race kat Malaysia, nampak kau hantar kau tu. Tadi aku macam main seorang. Race tadi tough lah sebab kan memang full gas, no brakes lah. And then tadi starting pun qualifying P1 tapi tak ada siapa potong. Bagi aku Salman je contender aku, tapi dia pun tak dapat cucuk. So yang lain go ride lah. I kena payung lah. Nama saya Abang Payung kan. So I kena payung orang pergi dulu. Tak boleh kat depan. Kat depan tu orang kata saya tak payung. So kita dah habis kita punya race untuk hari ni. Experience yang sangat menarik untuk semua rider-rider. Thank you so much OPT, Hakim and the gang sebab jemput
Kita race sangat menarik. This is my first time. Overall memang best. Thank you so much to OPT for this go-kart punya race and this collection punya launch, and proud of you guys. Shout out lah dekat semua kita punya friend hari ni yang sudi spend time dengan kita orang. Diorang semua pun enjoy, kita orang pun enjoy. Yang penting kita bonding lah. Have a good time, itu yang paling penting. Experience tu penting.